Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton channel saya ini, channel Yoyo Mak Kumpau. Okey, video hari ni saya nak buat video biasa-biasa je. Saya nak tambah air sebab air ni sikit kan. Okey, air ni sikit. Saya nak tambah air pipe tu masuk sini. Okey. Sambungkan ya. Okey, kita masukkan pipe ke sini Pak. Okey, ingat ini air pipe air pipe. Okey. Kita bagi banyak, nak bagi penuh sikit lah, banyak sikit lah supaya apa nak cakap, bagi udang tu bukan udang, maksudnya air tu tinggi lah kan, senang, nanti tak payah nak tambah air lagi. Okey, maka tunggu ya. Okey, sudah 10 minit berlalu. Okey, kita dah tambah air dah banyak air, dah banyak dah. Okey, kita tutup air. Dan yang penting kita kena letak anti klorin. Ni dia anti klorin ya. So klorin ni mau tak nampak. Okey, ini lah. Ya, anti klorin. Saya pakai. Ini murah je saya beli kat kedai je, murah je. Okey. Yang ni mungkin tak tahulah, saya ukur dalam 4 cup macam tu ke. Okey. Ni satu ya, satu. Dua. Tiga. Empat. Okey, ni last. Okey, klorin ni anti klorin lah, untuk buang klorin yang ada dalam air. Sebab kalau ada klorin ni macam susah sikit nak hidup lah untuk udang. Okey, itu saja video saya untuk hari ni. Kita akan jumpa lagi pada video akan datang, dan jangan lupa subscribe ya video saya. Okey, bye bye.